3 simptom awal mati pucuk ataupun masalah tegang, ada salah satu terus datang buat rawatan. Macam mana korang nak tahu korang ada masalah tegang walaupun korang rasa korang sihat? Ini benda yang saya suka tekankan dalam live. Saya selalu cakap cara korang nak check diri sendiri tu okey ke tak okey. Basically saya nak cerita 3 simptom awal mati pucuk. Dah ada salah satu, jangan tunggu ada 3-3, ada salah satu daripada simptom ni terus datang buat rawatan. Yang pertama, kurang padat. Ramai orang tak sedar benda ni, dia punya tegang dah jadi kurang padat. Untuk orang kes yang kurang padat ni, dia masih lagi boleh bersama, tapi kalau dia betul-betul check, kalau betul-betul alert dengan keadaan diri dia boleh tahu yang dia punya kepadatan tu makin kurang. Yang pertama. Yang kedua, dia tak boleh tahan lama. Bukan keluar awal, tapi dia punya tegang tu tak boleh tahan lama. Ini orang akan perasan lah. Cumanya still, this case pun you still lagi boleh bersama dan masih lagi orang buat tak tahulah. Ini pun tanda awal juga. Dia untuk orang yang mula-mula okey, tapi tengah-tengah game tiba-tiba layu. Itu tak sihat. Yang last sekali untuk orang yang susah nak naik. Dah naik tak ada masalah, okey, tapi nak start tu susah. Starter tu tak ada. So, orang macam ni dia punya rasa tu ada, keinginan tu ada, nafsu tu ada, cuma susah nak start naik tu. Dia susah nak terangsang. So ini adalah 3 simptom awal mati pucuk ataupun masalah tegang. Korang kena alert. Ada salah satu terus datang buat rawatan.